Guys, kali ni kita sama balik dan kali ni kita akan lawan Zeton. Okey. Sekejap. Okey. Ya, Zeton kuat, jadi kita kena guna gaya Supreme Mode. Jadi kita akan jatuhkan Zeton dulu. Sebab takut maka nak tukar dia bagi pukul. Okey. Ya. Aduh. Dia dah main tolak dah. Rasakan ni Zeton. Ambil ni. Okay, dah kita sepak dia. Panggil kapal terbang. Okay. Rasakan ni Zeton. Ya. Aduh. Rasakan ni Zeton. Ambil ni. Pukulan maut. Okay. Ambil ni. Okay. Rasakan ni Zeton. Kuasa paling kuat. Ya. Ambil ni. Ambil ni Zeton. Oh, dia hidup lagi. Okey, kalau dia hidup, kita akan cocok dia. Dan kita akan potong si Zeton ni. Okey. Ya, ambil ni Zeton. Serangan potong. Ya, ambil ni potongan maut. Okay, disebabkan okay, tak ada apa-apa, dah lupa dah cakap apa. Kita akan lawan Gankyu dan kita akan guna gaya biasa je sebab dia ni agak lemah rasanya. Ambil ni. Aduh. Okey. Ambil ni. Hup. Rasakan ni. Alamak, gaya kenapa pergi ke belakang gaya. Ambil ni. Okey, kita jauh. Aduh, baru nak langgar dia. Hup. Ambil ni. Okey, kita akan guna kuasa paling kuat untuk membunuh si Gankyu. Ya. Ambil ni. Serangan rambut panjang. Ambil ni. Dan mati. Karena kita kalau Baltan. Sebab Baltan kuat, jadi kita akan guna Supreme Mode. Okey. Dan Agul pun tak tolong. Okey. Aduh. Ambil ni. Dan kita akan guna bulat. Bukan, R2 untuk jadi gaya Supreme. Ya. Ambil ni. Bukan ambil ni. Okey, kita akan bertukar menjadi gaya Supreme Mode. Oh. Aduh, baru nak kata tak kena tu kena. Ambil ni. Sepakkan maut. Ambil ni. Tak dapat lari pun. Dasar alien Baltan. Ambil ni. Jangan menghilang. Aduh. Aduh, mak. Hop. Ambil ni. Smackdown Zeton. Dan kita akan. Aduh. Baru nak cocok Zeton. Bukan. Kenapa kata Zeton Baltan.
Alamak, tadi tersalah kata pula. Okey, kita akan serang Baltan. Okey, rasakan ni Baltan. Ya. Tembakan maut. Oh. Dan mati. Okey guys, video kita sampai sini aja. Okeylah, bye bye.